Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ahlinna ma rasyida umurina wa ajinna suri anfusina amin syati amalina. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Malam ni saya akan teruskan membaca hadis yang ke-10 daripada hadis penawar hati. Hari ni hari Selasa. Sekejap lagi masuk Isyak. Dia balik surau ni, bersurau. Sebelum Isyak ni kita sambung lagi hadis penawar hati. Kita sebenarnya hati kita ni kita banyak ingat benda lain. Perintah Allah, kita kena ikut perintah Allah Subhanahu Taala. Kita tak boleh ikut nak buat satu amalan kita buat dunia suka hati kita, tak boleh. Tapi itulah maksud Nabi SAW dihantar beritahu bahawa dunia yang sementara ni ada amalan-amalan yang kita perlu laksanakan dalam dunia ini. Bukan kita dihantar kerana untuk berniaga. Bukan kita dihantar untuk menjadi seorang tukang besi. Kita dihantar untuk menjadi seorang nelayan. Bukan maksud kita dihantar menjadi seorang doktor. Bukan maksud Allah SWT hantar kita ini untuk menjadi seorang engineer dan sebagainya. Kita datang ini sebagai umat Nabi SAW. Berpuluh-puluh beratus-ratus ulama beritahu perkara yang sama. Kita datang ke dunia ini, Allah adalah untuk menguji kita siapa yang paling bertakwa. Jadi ulama-ulama yang takwa, yang takut kepada Allah SWT menerangkan cara-caranya. Antaranya kena usaha iman ke kita. Kena tingkatkan iman kita. Kena perbanyakkan amal. Bukan amal. Banyakkan iman. Lagi amal. Kita kena banyakkan amal Allah SWT. Jadi kalau kita nak buat suka kepara, kita kena ikut perintah Allah seperti yang diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ikut suka hati kita, kita akan gagal. Kerana Nabi beritahu dunia penjara. Penjara bagi orang mukmin. Penjara mukmin. Sekiranya ada nilai dunia ni, secaya sekepak nyamuk pun Allah tak bagi pada orang kafir. Ini hadis yang kita nak baca tentang majoriti penghuni syurga dan neraka. Apa orang beritahu? Penghuni. Artinya, daripada Ibnu Abbas bin Imran bin Husain radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, aku melihat ke dalam syurga, maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah daripada kalangan orang-orang yang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka itu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada golongan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila Nabi sebut tentang orang fakir, fakir dari segi amal-amalan, bukan dari segi harta. Kerana kalau orang miskin fakir, macam mana dia nak khusyuk ibadatnya kan? Keperluan nak tanggung isteri, anak-anak, keluarga, kena bina rumah, kena sediakan makanan, kena beri nafkah zahir, kena batin. Jadi banyak Nabi lihat orang fakir. Orang kaya banyak harta tapi fakir iman, fakir ibadat. Ini Nabi beritahu, sama ada satu orang miskin, kalau dia dapat amal agama, dia berjaya. Satu orang kaya, kalau dia dapat agama, dia pun berjaya. Jadi kita kena usaha lah macam mana kita dapat kekayaan.
Allah SWT letak ujian dalam agama. Allah letak ujian agama bukanlah harta, pangkat, darjat dan sebagainya. Di bawah siapa cerdik dia ambil agama, maka Allah SWT akan selamatkan dia tadi tu. Jadi kita kena insaf selalu, sentiasa bertaubat. Jadi kita kena pilih macam mana kita nak dapat masuk ke syurga. Nabi dah tunjukkan banyak cara. Nabi kata beritahu, kamu ikutlah salah seorang sahabatku maka kamu akan berjaya. Sahabat-sahabat Nabi SAW, terutama sahabat yang 4 tu lah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Maksudnya ikut sahabat tu, sahabat dah ajar apa yang amal Nabi SAW. Jadi dia kata kita ikut sahabat, kita kena amal apa yang sahabat buat. Kalau kita nak ikut Nabi, cara Nabi SAW, kita memang tak mampu. Sahabat ni sekian ilmunya, sahabat ni buat itu, buat ini. Maknanya kita jangan menghina sahabat. Jangan menghina sahabat. Kerana sahabat-sahabatku, jika kamu hina Nabi sahabat-sahabatku, maksudnya kamu akan mengundang kemarahan Allah SWT. Nabi kata bila dia tersentuh tentang sahabat-sahabatnya, maka Allah SWT pun begitu juga. Kerana sahabat ni seorang yang telah diberi hidayah Allah SWT dan menggunakan 4 karatnya untuk agama Allah SWT sekarang dan bersama-sama dengan Nabi SAW. Di sini keterangan. Di malam Isra' Mi'raj telah diperlihatkan kepada Nabi SAW banyak perkara-perkara yang ghaib. Allah tunjuk Nabi perkara-perkara yang ghaib, termasuk di antaranya keadaan di syurga dan keadaan di neraka. Maka apabila Nabi SAW masuk ke dalam syurga, beliau melihat kebanyakan penghuni syurga itu adalah daripada kalangan orang yang fakir. Orang yang fakir. Maknanya dalam syurga ni banyak orang yang fakir lah. Fakir, orang miskin. Dalam neraka lebih banyak lihat perempuan. Beliau melihat kebanyakan penghuni syurga itu adalah daripada kalangan orang yang fakir. Ini disebabkan sewaktu mereka berada di dunia dahulu, banyak berpeluang untuk memperbanyakkan amal ibadat. Lain halnya dengan orang kaya yang banyak disibukkan dengan menghimpun harta dan disibukkan pula dengan menjaga harta yang telah ada. Maka mereka menghabiskan masa untuk mengejar dunia yang diangan-angankan sehingga mereka dikejutkan oleh kematian sebelum berkesempatan berbuat amal ibadat. Mereka akan menyesal di saat yang tidak berguna lagi penyesalannya. Baiklah, orang Nabi banyak orang fakir, orang miskin yang banyak amal agama, yang banyak beribadat kepada Allah SWT. Sebab apa? Bagi orang kaya banyak hartanya digunakan untuk perkara-perkara yang sia-sia. Menghabiskan harta dia sia-sia. Bukan tak ada orang kaya yang masuk syurga, tapi tak ramai. Ramainya orang miskin. Macam Abraham Auf, orang kaya, dia masuk syurga dan harta dia banyak dalam hisap. Jadi dia melintas sesudah tu lambat kan. Orang miskin masuk syurga dulu daripada orang kafir. Dan apabila Nabi SAW melawat ke dalam neraka, maka beliau melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada kalangan perempuan. Ini disebabkan ramai orang perempuan yang tidak menunaikan hak suami. Bukan mana orang perempuan ni dia kena taat pada suami dia. Bila kahwin, kalau ibu bapa ni dah lepas tanggungjawab pada perempuan dan dia kahwin. Bila dia kahwin dengan suaminya, dia kena taat supaya dia kena mengembirakan hati suami dia.
Mereka tidak berterima kasih di atas pemberian suami dan tidak menjaga diri di saat suami tidak ada di rumah. Tidak menutup aurat daripada orang yang bukan mahram. Ramai pula di kalangan mereka yang keluar rumahnya dengan bermacam-macam perhiasan dan persolikan, yang memakai minyak wangi dan membiarkan bau wangi itu dicium oleh orang yang bukan mahramnya. Sedangkan ia menghadapi suaminya dengan pakaian yang buruk dan badan yang berbau busuk. Inilah di antara sebab-sebab yang mengakibatkan ramai di kalangan perempuan yang akan masuk neraka. Maka peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Orang perempuan ni payah nak jaga orang perempuan ni. Sebab orang perempuan ni aurat dia ada aurat kan. Allah SWT tetapkan lah. Sebab itulah orang lelaki ni banyak masuk surga daripada orang perempuan. Kerana lelaki Allah SWT beri dia kekuatan, Allah beri dia kelebihan untuk dapat bekerja, belanja, terutama bekerja lah maksudnya. Tenaga dia bekerja untuk menyara keluarga, anak dan anak dan isteri. Isteri ni banyak dia punya banyak pula kenahnya. Jadi dia selalu menyakiti hati suami. Tak kerti nak khabar lah kan. Orang kata kalau tu keluar perempuan kena tutup aurat, kena elok-elok, jangan layan sangat lelaki-lelaki yang lain. Kerana perempuan pun boleh kahwin seorangnya, lelaki boleh kahwin 4. Dan satu sifat perempuan ni tak penyabar macam lelaki kan. Kejap-kejap minta cerai, kejap minta berpisah, macam-macam. Kalau salah sikit je dah, kalau perempuan salah sikit lelaki dah dia mengungkit lah. Sebab itu di zaman dulu, zaman sahabat, perempuan dia kebanyakannya tak kerja lah. Kebanyakannya duduk rumah kan, jaga anak-anak. Sahabat yang Nabi yang banyak menguruskan perniagaan, keluar berjihad buat perkara agama, bagi Nabi dan sahabat. Jadi rasanya itu je lah. Kibar hadis ni bukan kita dah biasa kita dengar kan. Ustaz-ustaz pun banyak kali cerita perkara ni. Jadi saya pun tak pandai juga nak menerangkan. Jadi kita kena fikirlah. Kita fikir, kita nak memilih dunia ke nak memilih akhirat. Kalau orang tu pilih akhirat, itulah orang yang cerdik dan pandai. Tapi kalau orang yang bodoh, dia pilih dunia, dia pilih dia pun dunia. Syukur hari ni untuk tu bulan 8.30. Pada masa hari esok hadis yang ke-11, jangan dipermudah dosa yang kecil. Hadis yang ke-11. Semoga apa yang kita dengar dapat kita amal, kita sampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.